Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Bitara. Saya Muhammad Farid Nadif bin Muhammad Farhan selaku wartawan TVK Shura SK Tanjung Minyak 2 bersama rakan setugas saya Sharifah Nur Afra ingin membuat liputan khas mengenai penggunaan bahan digital oleh guru-guru di SK Tanjung Minyak 2 bagi memperkasakan pendidikan negara. Penggunaan teknologi dalam pendidikan telah menjadi satu keperluan yang tidak dapat diabaikan dalam era moden ini. Bersama-sama saya pada hari ini ialah Teacher Kamalia binti Turiat atau lebih mesra dipanggil Teacher K. Salah seorang guru mata pelajaran Bahasa Inggeris SK Tanjung Minyak 2. Baiklah teacher, apakah bahan digital yang teacher gunakan semasa PDPC dan bagaimanakah teacher membuat persediaan bahan digital yang ingin menggunakan sebelum memulakan PDPC? Baiklah, bahan digital yang saya gunakan semasa PDPC adalah LCD projector bersama dengan laptop. Okay, bercakap mengenai persediaan, sebenarnya sebelum seketika saya masuk kelas, saya akan bawa lah semua ni, laptop, LCD, speaker, extension, okay, untuk saya paparkan bahan yang saya sediakan. Okay, sebelum memulakan PDPC, di waktu lapang, saya akan mula mencari bahan-bahan dan dimasukkan dalam slide untuk ditayangkan semasa PDPC. Dalam slide tu juga saya masukkan sekali lagu ataupun petikan-petikan daripada filem untuk yang ada kaitan dengan tajuk pada hari itulah. So jadi saya rasa pengajaran tu akan lebih menarik. Bersama-sama saya pada hari ini ialah Cikgu Salwati binti Ahmad, salah seorang guru mata pelajaran sains di SK Tanjung Minyak 2. Baiklah cikgu, apakah cabaran cikgu dalam menggunakan bahan digital semasa proses pengajaran dan pembelajaran? Okey, baik. Terima kasih. Okey, untuk cabaran sebagai saya sebagai seorang guru, cabaran yang paling utama sekali adalah dari segi pertama adalah kekangan masa. Okey, untuk menyediakan bahan PDPC yang berbentuk digital, kita perlukan masa yang mencukupi, okey, untuk menguruskan supaya pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Okey, yang keduanya adalah dari segi akses internet. Okey, dari segi akses internet, kekangan kita di sini adalah talian internet yang kurang stabil. Okey, so menyukarkan kita untuk menyediakan bahan yang mesti menggunakan akses internet. Okey, itu saja. Terima kasih. Bersama-sama saya pada hari ini ialah Teacher Siti Nur Adilah binti Mohilas atau mesra dipanggil Teacher Adil, salah seorang guru mata pelajaran Bahasa Inggeris di SK Tanjung Minyak 2. Baiklah teacher, apakah bahan digital yang teacher gunakan semasa PDPC? Dan bolehkah teacher kongsikan impak dan keberkesanan penggunaan bahan digital ini kepada murid dan guru? Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Farid Nadif selaku wartawan muda TVK Shura untuk temu bual pada hari ini. Baiklah, untuk soalan yang pertama, apakah bahan digital yang saya gunakan sewaktu PDPC? Saya menggunakan tayangan video dan juga tayangan kuis secara online dengan menggunakan LCD projector. Okey, jadi impak daripada penggunaan bahan digital ini, okey, saya dapati ia mudah disediakan, okey, ia menjimatkan masa dan juga tenaga. Bersama-sama saya pada hari ini ialah salah seorang murid SK Tanjung Minyak 2 iaitu Nur Adawiyah dari kelas 6 kreatif. Baiklah Adawiyah, bolehkah kamu kongsikan apakah perasaan kamu apabila guru menggunakan bahan digital ketika mengajar? Saya rasa seronok, gembira ketika cikgu menggunakan teknologi kini dan saya dapat belajar lebih fokus. Dalam konteks ini, beberapa peralatan teknologi memainkan peranan penting dalam pengajaran seharian.